9 hari bulan 3 2026. Okey, 5 hari perang. Sebenarnya dah lebih dah, dekat 9 hari. Tapi saya cerita 5 hari perang. Apa yang terjadi? Uncle Sam dan Israel dibutakan. Sistem radar pertahanan udara mereka dimusnahkan. Hampir buta. Sehingga kan dulu 10 minit mereka boleh melarikan diri ke bawah tanah. Sekarang rakyat Israel mengambil masa 30 saat selepas alarm berbunyi. Ini yang terjadi. Dan juga mereka punya sistem pertahanan udara ANTBY, ANTPS, 5 sistem ini dah dimusnahkan. Dan THAAD misal mereka setahun mereka boleh menghasilkan sebanyak 79 setahun biji. Harga berjuta sebiji. Masalah dia, THAAD misal sistem dia yang pelancar dia setahun boleh menghasilkan hanya 1. Kalau boost 2. Dan mereka sekarang menggunakan yang ketiga, generation yang ketiga lah senang cerita, dah musnah. Dan sekarang mereka terpaksa balik ke Generation 2. Adakah Generation 2 masih ada? Generation 1 masih ada. Kerana apa? Anda tahu, Mr. Ura nak ingatkan teman-temannya, iaitu sekarang ni Israel telah mengarahkan penduduknya supaya tidak mendekati kawasan-kawasan yang telah musnah Iran bom. Jadi kalau kawasan tu dah musnah teruk, mereka tidak benarkan rakyat dia masuk ke dalam kawasan itu. Dan juga jangan lupa join WhatsApp group Mr. Ura kalau nak berita hari-hari. Okey, message Mr. Ura dalam inbox RM30 sahaja setahun untuk menikmati berita terbaru dunia hari-hari, insya-Allah. Dan dah setahun Mr. Ura buat WhatsApp group ni, Mr. Ura rasa belum lagi Mr. Ura bercuti walaupun sehari. Terima kasih support. Kerana Ukraine banyak menggunakan sistem pertahanan udara untuk mempertahankan diri mereka. Jadi ada lagi ke sistem ini yang mereka simpan? Mereka kata mereka nak serang Iran melalui darat. Adakah mereka bersedia? Bisura tak dapat rasakan yang mereka bersedia menyerang boot on the ground melalui darat. Mr. Ura dapat rasakan ini semua hanyalah propaganda kerana mereka tak mampu. Kalau mereka nak mengharapkan askar-askar misioneri di peluang negara pun Mr. Ura boleh, tapi taklah berkesan. Kerana mereka memperkatakan 1-2 hari ini iaitu Rusia membantu mereka Iran dalam perang, iaitu intelijen. Mereka membantu, Rusia membantu Iran. Ingat tak ketika tempoh hari komando Israel dan Marine US 90 orang ketika ingin mendekati pantai di Yaman, dan Rusia memberi information yang mereka 90 orang nak mendekati pantai kau, dan mereka dikepung oleh Houthi di Yaman. Dan 90 orang ni KIA, Killing Nation, tak ada orang tahu. Dan kita cerita sedikit tentang pemimpin baru, anak Ayatollah Khamenei sekarang menjadi pemimpin di Iran. Anda tahu statement apa yang dia bagi? Dia kata dah tiba masanya kita merampas balik Palestin. All out merampas balik Palestin. Jadi Mr. Ura bukan nak bertikam lidah dengan penyokong-penyokong yang membenci Syiah. Bukan nak bertikam lidah. Siapa lagi yang nak membantu Palestin? Ada ke pejuang-pejuang negara Sunni
yang membantu Palestin sekarang? Ada ke? Yang mengebom Israel? Ada ke? Seorang dapat rasakan tak ada. Jadi bukan nak membenci. Apa kata sementara waktu anda mendoakan supaya lenyaplah Israel daripada muka bumi ini. Buat sementara, doakan lebih terbaik supaya masalah di Palestin berakhir. Tak salah kan? Hanya melupakan sementara permusuhan anda dengan Syiah. Tak salah kan mendoakan? Anda boleh nampak sekarang ni dengan apa yang Iran lakukan. Iran lakukan video-video negatif tentang Hizbullah, tentang Syiah keluar hari-hari untuk, bukan propaganda lah, untuk memburukkan namanya. Kerana inilah kerja media massa, untuk memburukkan sekejap je. Mungkin benar apa yang mereka lakukan tu dulu ke, tak tahu. Sama ada aku ni bersalah atau tidak bersalah menyokong mereka. Kerana aku tidak nampak pun satu pun negara dunia yang benar-benar ikhlas membantu Palestin. Ikhlas yang sanggup bermatian untuk membantu Palestin. Aku tak nampak pun. Ada banyak keuangan, tapi ucapan simpati keuangan tak mencukupi untuk rakyat Gaza. Kenapa? Anda lihat apa terjadi kepada Gaza. Dan aku tak nampak pun mereka sanggup mengangkat senjata untuk Israel. Siapa negara Sunni yang sanggup mengangkat senjata untuk Israel? Siapa? Aku tanya dengan kau. Kau tak terjawab pula. Jadi aku diperkecil nampak perkara ni. Aku sedih. Aku sedih sebagai manusia. Aku sedih. Bilalah ya Allah, ya Tuhanku, perkara ni akan selesai, ya Allah. Berikan petunjuk, ya Allah. Kesian rakyat Palestin. Daripada kecil sampai ke besar, aku nampak mereka ditindas, tapi tak ada satu negara pun berani mengambil senjata. Barulah sekarang aku nampak 2 kali serangan Iran terhadap Israel. 2 kali aku nampak senjata Iran, misail Iran terbang di atas Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. 2 kali serangan 2 kali aku nampak. Dan sekarang ni apa yang Iran lakukan? Berkorban untuk rakyat Gaza, rakyat Palestin. Di manakah yang mereka bom sekarang? Semua di tanah Aram yang mereka serai rampas daripada rakyat Gaza. Jadi mana negara Sunni yang anda cakap membantu rakyat Gaza sekarang? Ada. Yaman. Bukan semuanya Syiah. Campur. Di mana ada Syiah, di situ ada Sunni lah. Sedang cerita dekat negara Arab ni. Tak ada semua Syiah, tak ada. Okey. Di mana ada negara Arab, di situ ada orang Yahudi. Jadi jangan cakap Syiah, jangan cakap Sunni. Okey. Jadi adakah aku bersalah menyokong mereka? Adakah aku bersalah? Terpulanglah. Kerana aku dah tak ada jalan lain. Inilah salah satu jalan yang aku boleh menyokong dan menceritakan apa yang mereka buat. Ini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoorah, everybody!